Bang, nak tengok dinosaur dari segi Mebius. Kalau tak pinjam 100. Pinjam 100, sorry tak boleh. Memang tak lah. Tapi nak tengok dinosaur, macam mana? Sebut betul ke? Dinosaur ke? Tak lah. Mebius yang mana? Pada tadi sebenarnya aku cari tak jumpa sebenarnya. Aku rasa macam ada kat situ je. Sebenarnya nak tunjuk ada rak baru ni. Ni rak lama. Ni dah lama dah rak ni. Kenapa macam kabur ni? Ni rak lama. Kita tengok manakah kaiju yang dicari, yang dinyatakan itu. Di manakah dinosaur? Adakah ini? Adakah ini? Bukan. Ini dia! Jom kita tengok dia. Nak tengok kan? So kita tengok je lah. Nak review lebih-lebih tak pandai. Dia muncul ke episode 1 kan. Episode 1 Mebius. Tak nampak lah pula. Inilah dia dinosaur. Saya tanda harga tu apa tu? Dari segi Mebius episode 1 kita tengok panjang gila weh. Detail nak mati. Korang tengok tak cerita Mebius? Di episode 1 Mebius dengan Hikari kan, fight dengan dia ni. Aku pun tak ingat. Aku main hantam sajalah. Tak muka dia. Kepala dia kecil je. Dia punya detail pun agak cun. Tengok belakang dia. Cuan. Tengok kaki dia. Apa tu? Kan? Bandai China 2006. Inilah rupa dia dinosaur. Ni sebenarnya aku saja je ni. Aku display cincai je ni. Saja nak nampak macam banyak. Sebenarnya banyak yang dah jual sini. Banyak yang dah jual. Kerana ada mission. Mission tu nampak tu. Kalau nak tunjuk. Kat situ ada satu. Jarang-jarang nak show off kan. Saya skala. Tapi ni tak boleh tengok. Ni tak boleh tengok. Yang ni tak boleh tengok. Ni tak boleh tengok. Ada satu amal Ditov lagi kat sini. Tak boleh tengok. Bulan 12 baru aku bagi tengok. Ni ada kaiju lagi. Ni kotak kosong. Ni kaiju satu kotak. Ini pun kaiju juga. Kaiju-kaiju Ultraman powered. Ni kita mesti kenal. Honey Zero. Ada kat sini je, tak lepas plastik. Sebab dia berbulu kan, nampak. Takut ada habuk semua, malas aku nak bersihkan. Sini ada kaiju-kaiju yang rare. Kat sini pun ada satu kotak lagi kaiju. Kita intai sikit. Banyakkan kaiju era Showa lah kat sini. Malah nak keluarkan sangat. Aku tunjuk cincai saja. Bawa balik kerja ni. Malas nak bawa turun semua. Okay, puas hati tak kaiju dinosaur ni? Puas hati tak? Puas hati ke tidak? Hahaha.